Kalau kena pas, nak mari dah, kita kena cedek belah-belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video lah. Santan emas saya sikat. Hari ni saya nak khabar, hari ni saya nak sapa dari segi kalau kena pas. Nak yata masa sekarang, duk bunyi kerajaan, ada istihar haluluh. Iaitu nak mari dah kalau kena pas, fake 2 dia akak. Ni, dekat-dekat nak mari dah. Kalau masa sekarang kita tak ada application pautang lagi dalam telefon kita, dalam terosak kita tu, segera masa sekarang download application app pautang dulu. We ada dalam telefon. Kita long tabian siap lah dalam app pautang tu. Apabila dia buka suruh daftar nama, apabila dia buka suruh long tabian tu, kita boleh segera, kita boleh long tabian dengan demo ramai-ramai dia. Di segi pemberita dok tubik masa sekarang, kita kena jadi belah-belah. Kalau rasa pia hak tak ada lagi dalam telefon tu, boleh download belah-belah. Segeralah download. Dia ada aplikasi pautang dalam telefon kita, dalam terosak kita. Apabila dia buka, suruh long tabian, suruh daftar nama, kita boleh segera long tabian dengan cepat sangat. Sama dengan yang ramai-ramai. Bukan sekadar app pautang saja, Thai ID pun kena ada lah dalam telefon kita. Sebab kita nak yin toton pun, kita nak scan baina pun, dia link, dia lagi sekali dua tu. Thai ID dengan app pautang. Harap fakta tu, we ada belakang, masa sekarang, we ada. Masa sekarang, we masuk rebut app pautang we boleh. Apabila dia buka daftar nama, kita boleh long, kita boleh daftar nama sama dengan demo ramai. InsyaAllah.